Racun camping paling baru. Kan box camping macam ni dah biasa dah orang ada. Tapi yang ini bagi aku paling baru lah. Dia jadi paling baru sebab function dia ni ada tambahan sikit yang aku rasakan macam best. Yang membuatkan aku rasa dia ni menarik untuk dijadikan racun camping adalah ini daripada bahagian atas dia. Kalau ikutkan biasa, kita buka penutup, dah boleh akses. Kira luas lah juga kan. Contoh kalau aku ambil satu barang, aku letakkan kat dalam, korang dapatlah bayangan dia. Berapa liter ni? 35, 55. Pada penutup dia ni, kita boleh buka pada bahagian atas. Ada bekas. Dia bukan sebelah je. Di sebelah kiri dan kanan ada ruang untuk menyimpan barang yang mudah untuk kita akses. Ini first aid kit. Korang boleh tengok luas dia. Okey kan? Kalau pergi camping, barang-barang yang kita nak cepat capai, kecil-kecil, campak je dalam bahagian atas ni. Buat masa ni, bagi aku masalah dia ada dua je. Yang pertama masalah dia, plastik dia gunakan ni, aku tak rasa macam plastik premium. Tapi itulah, barang pun harga tak berapa nak mahal, nak premium celah mana. Yang kedua, masalah dia adalah warna. Warna yang aku ambil, warna ni. Okey lah, kira cantik lah juga untuk set-set kaki. Tetapi kan best kalau kau ada warna hitam. Pada penutup belah atas, boleh ditutup lock. Pada cap dia ni pun boleh di-lockkan di sebelah kiri dan juga kanan. Nak angkat dia ni pun jangan risau, dia ada handle yang boleh dikeluarkan untuk kita angkat. Siapa yang dah mula teracun, jangan lupa untuk goyangkan kaki macam ni.